So barang ni sebenarnya digunakan, okay, main point saya, digunakan untuk analisis ataupun monitor enjin kita. Tapi apa senario je bang kalau saya pakai barang ni? Okay, let's say kereta korang enjin panas, kan? Enjin panas, suka sangat enjin panas. Macam mana bang? So pakai barang ni, kan? Bila enjin korang dah cecah panas, dia akan berbunyi tau. Nak saya demo lah contohnya. So let's say korang nak setting dalam lingkungan 100. Oh, korang nak adjust 900 lah. 100 lah contohnya kan. Apa set saja. Okay, once dah set 100, okay. Ni contoh kalau kereta korang asyik panas je kan. Ni kita cerita pasal basic lah. So macam ni contoh enjin panas. Dia akan berbunyi, dia akan keluar logo. Memandangkan lebih pada 100, dia akan berbunyi lah. Okay, boleh set rendah juga kalau nak play safe. Jangan lebih, nanti dia turun banyak. Okay, dapat Itu contoh senario lah kalau enjin panas. Okay,